Korang tahu tak, selain daripada add-on windshield, special perils, betterment, ada satu lagi add-on yang akan menguntungkan owner kereta. Benda ni dipanggil sebagai loss of use. So you see, loss of use ni berguna bila kereta you kena accident. Lepas tu you hantar ke service center ataupun mana-mana bengkel untuk repair kereta tu, and benda tu ambil masa berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Jadi sepanjang masa tu, you tak dapat gunakan kereta. Dengan adanya loss of use ni, pihak insurance akan bagi you pampasan. Tapi korang kena faham ya, pampasan tu bukan ikut berapa lama kereta you tersadar dekat dalam bengkel. Tapi dia mengikut satu kiraan khas yang disebut sebagai CART, C-A-R-T, Compensation for Excess Repair Time. Maksudnya berapa lama dalam bentuk hari ya untuk kereta tu boleh siap dibaiki. I bagi contoh ya, kereta you accident, total 20 hari kereta you dekat service center, tapi adjusted insurance tu dia value, dia buat kira-kira masa sebenar untuk repair kereta ni hanyalah 10 hari. So maknanya pampasan you yang you akan dapat adalah 10 hari darab RM30, which is the rate yang dia bagi quote, sama dengan RM300. Sebab insurance adjuster ni dia akan kira ikut compensation for excess repair time, bukan total days kereta tu dekat dalam workshop. Jadi sebenarnya kalau kereta you boleh siap dalam masa 10 hari dan lagi 10 hari tu maybe menunggu giliran mekanik available, bukan nak kata silap you lah, tapi kita kena pilih workshop yang boleh buat kerja tu dalam tempoh masa yang paling singkat. Kalau tak you rugi sikit lah. So benda ni jadi isu ya, sebab kalau you get into an accident dan you tak bersalah, claim biasanya akan ambil masa yang lama sebab nak kena tunggu pihak insurance yang langgar you tu. So maknanya lama lah you tak boleh pakai kereta you. Sebab itulah wujudnya this loss of use untuk bantu kita yang cuma ada satu kereta saja, sebab masa kereta kita tu tengah repair, kita memang tak boleh nak bergerak. Jadi kalau adanya add-on loss of use, which obviously you kena bayar, you punya pihak insurance tu akan bayar you dulu ikut pampasan kiraan CART tadi. Lepas tu insurance you akan tuntut balik daripada insurance pihak yang bersalah tu, yang langgar you tu. So proses ni dipanggil Own Damage Knock for Knock, ODKFK. So kalau korang nak tahu apa Own Damage Knock for Knock ni pula, cuba komen ODKFK, ataupun adakah yang tahu ODKFK ni apa, cuba korang share sikit.